Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat menyambut Hari Raya Aidilfitri yang penuh keberkatan ini. Setelah sebulan kita berpuasa di bulan Ramadan, kini tibalah masanya untuk kita meraihkan kemenangan dengan penuh kesyukuran dan kegembiraan. Hari Raya Aidilfitri bukan sekadar perayaan, tetapi juga peluang untuk kita mengeratkan hubungan silaturahim, saling bermaafan serta memperkukuhkan ukhuwah sesama kita. Sebagai warga Kolej Komuniti Besut, saya berharap nilai-nilai murni yang kita pupuk sepanjang Ramadan seperti kesabaran, ketekunan dan keikhlasan akan terus diamalkan dalam kehidupan seharian, termasuk dalam pembelajaran dan tugas kita. Bagi yang pulang ke kampung halaman, berhati-hatilah di jalan raya dan semoga selamat tiba ke destinasi masing-masing. Saya Nik Muhammad Kamil bin Nik Hanafi, pengarah Kolej Komuniti Besut, mewakili warga kerja Kolej Komuniti Besut dan Polisisi, ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga kolej, pelajar, pensyarah, staf serta semua yang menjadi sebahagian daripada keluarga besar kolej ini. Semoga Aidilfitri ini membawa kebahagiaan dan kesejahteraan kepada kita semua. Sekian, terima kasih.